demi memaksimumkan chances aku untuk nampak aurora di Mermangs. Ini yang aku lakukan sebelum aku book tiket ke sana. Aku pergi ke timeanddate.com website dan search Mermangs. Sebab apa tahu? Sebab aku nak stalk fasa bulan di Mermangs. Dan website ni boleh bagi information tu. Kita klik ke Moon Phases, scroll ke bawah, showing moon phases 4. Bolehlah pilih tahun mana-mana, tapi aku pilih tahun 2025 sebab itu tahun yang aku pergi. Scroll lagi ke bawah hingga kau nampak lunation table ni. Okey, di sini kita hanya nak tengok new moon dan first quarter saja. Okey. Sebab period itulah langit yang agak gelap lah berbanding fasa-fasa bulan yang lain. Di sini kau akan nampak September 21 ke September 30 ialah waktu new moon ke first quarter. So ini duration yang agak sesuai lah kalau nak pergi pada bulan September. Kalau Oktober antara 21 ke 29 Oktober. Kalau nak pergi November antara 20 ke 28 November. Begitulah cara nak tengok table tu. Kalau tak pandai tengok lunation table tu tak apa, kita pergi tengok moon phases calendar ni. Scroll lagi ke bawah, kau akan nampak September. Nampak tak legend bulan hitam pekat tu, 21 hari bulan, itulah new moon. Itulah tour guide kami baru je explain sighting and forecast aurora pada malam tu. Dia bawa kita orang pun tak jauh pun daripada bandar. Ni anak aku tengah makan-makan jajan dalam kereta. Gambar-gambar ni diambil oleh tour guide kita orang sebab dia yang bawa kamera dan segala kelengkapannya, dan dia bawa kita orang ke Tasik tau, sebab dia kata pantulan aurora ke Tasik akan menghasilkan gambar yang cantik. Memang subhanallah, cantik sangat bermata.